Hall ni bukan untuk baru orang. Ini bukan nak tegur. Aku nak bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni main solat Jumaat dekat Universiti UNSW. Sembahyang hari ni dekat gelanggang basketball. Kalau minggu lepas sembahyang dekat Masjid Nurul Iman, Masjid Darul Iman. Hari ni sembahyang dekat Universiti di UNSW. Sembahyang dekat court basketball. Ni suasana kita akan solat Jumaat dekat sini lah. Student dekat sini pun tadi tanya pelajar yang belajar dekat sini, memang dia kata ramai juga dekat sini. Jadi insyaAllah hari ni sampai awal duduk depan sikit. Dan di sebelah hujung tu pun ada nampak perempuan yang solat. Sini perempuan pun main solat juga. Jadi tu try duduk depan. Kita tengok lagi khutbah macam mana. Okay. Get our next needs, how we're going to sustain our lives, how we're going to provide for our kids, and so on and so on and so on. And in Islam, that comes down to one word, which is rizq, or how to acquire rizq, how to provide rizq for the kids and so on. Semalam tengok saya saja ni dia cerita pasal ni apa ni lebih masa podcast lebih masa. Kau ni tengok podcast lebih masa. Hari ni hari Jumaat 27 bulan. Tadi awal tadi pergi sembahyang Jumaat dekat Universiti NSW, New South Wales. So setiap hari Jumaat akan main ke Lakemba beli barang basah teman Podi. Kami ni akan ikut sekali lah, saja untuk main isi masa yang ada. So kebetulan dah dekat sini ni nak beli makanan sikit kat sini bawa balik untuk buka puasa. Nak tengok apa yang best. Tapi tadi nak makan kedai burger tu tak buka pula. Mungkin awal ni. Banyak kedai yang saya main malam tu tak buka waktu tu dah. Mungkin sebab awal baru pukul 2.45. Tapi tengok tu burger unta kedai tu buka dah. Dah beli siap-siap bawa balik. Saya pergi makan buka puasa. Ni setiap hari Jumaat ada orang sponsor makanan. Jadi yang dah di packing lah. Cuma nak tambahan tu kami beli sendiri lah kat luar. Jadi saya ingat nak beli lah satu. Dia kata kat sini ni saya dah try 3 kebab lah. Semuanya tak mengecewakan lah. Sedap lah. So kita tengok tadi menu apa yang ada ni. Saya buat video kat kedai tu. Okay, tadi kita pergi ke Lakemba. Kedai banyak tak buka lagi sebab yalah kedai makan nak buka apa awal kan. Pukul 2.30 kami sampai tadi. Banyak kedai tak buka lagi. Baru tengah buat preparation. So pergi pusing-pusing je lah tadi. Cuma teman Podi beli barang mentah. Sekarang ni kita mai ke Malaysian Groceries. Ada kedai jual barang-barang Malaysia dekat sini. Ni kedai dia, Malaysian Groceries. Ada dekat Sydney. Kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Katanya Maggi Malaysia pun ada kat sini. Tu dia. Kat sini Maggi Malaysia pun ada. Apa nak makan Maggi Malaysia, Maggi sedap ada, Maggi Chef Wan ada. Semua ada. Ni ada B pun ada.
dia jajan semua ada. Roller coaster. Twisties pun ada. Tak ni No, kapik-kapik. Buat tengok. Buat sahur. Oi, kering mana semua dah. Tak ada sahur. Sahur. Tu ni sedap tu. Kuih ni sedap ni. Kuih pandan kacang ni. Ai ciong ada. Apa ni jeruk Pak Ali. Ada. Ada? Jeruk apa? Jeruk madu Pak Ali. Jeruk Pak Ali. Western ada. Yang dia sambal nyek dendeng pun ada. Ni sambal nyek ni pun ada. Harga $20 sambal nyek ni. Dendeng ni harga dah $20 tak. Dendeng nyek berarti. Jeruk madu Pak Ali pun ada kat sini. Okey, sekarang kita main di Bunnings Warehouse. Bunnings ni dia macam satu tempat jual barang-barang hardware. So saudara-saudara ni cakap kalau siapa yang suka menukang, inilah tempat dia. Barang-barang hardware banyak. Macam store lah. Ni tengok. Ui, brand-brand yang apa ni? Bosch, Dewalt, Makita. Ui, branded je barang ada ni kat sini. Ryobi. Cashier sini berapa harga dia? Ni Ozito. Cashier ni kalau dekat tempat kita harga dalam 300. 79, 8 kali 3, 240. Ni murah sikit. Dua tingkat. Bahagian atas ni bahagian cat. Color semua ada macam-macam. Brush cat lah apa semua. Lepas tu kalau kita nak color, dia orang tulis boleh apa ni? Bancuhkan juga. Ni bahagian bancuh kan. Tu tempat bancuh kan? Ha, tu ada tu orang tu. Kat sini kedai hardware dia memang puas hati lah. Semua part ada. Sekecil-kecil barang sampai lah besar-besar barang je combo pun dah. Branded punya barang ni. Ada macam-macam jenama. Mesin, macam-macam jenis mesin ni lah. Boleh try tengok. Ryobi, Ozito, Makita, Bosch. Tu kalau bahagian hammer tu, kalau jenis hammer lah. Tu berapa tu lagi. Puas hati lah. Patutlah orang cakap heaven kat sini. Main tengok tempat-tempat barang-barang repair ni. Tempat sukat ni. Tempat timbang ayak ni. Barang penimbang ayak ni pun tu dia punya banyak. Macam-macam jenis. Tu, kalau bahagian ni pun banyak. Oi, memang best. Boleh tengok lah, nak beli takkan nak beli kat sini kot. Nak balik nak bertawangkan dia lah. Untuk dia orang kat sini lah. Best lah kat sini. Dia punya barang-barang ni. Okay, kita berhenti sat dekat sini. Sementara Pok D nak pergi cari beras. So ni ialah skates
Escape ni dia macam asrama untuk pelajar-pelajar yang mana nak menyewa secara personal. So macam sewa asrama lah daripada luar. Harga dia tadi katanya seminggu $400, sebulan $1,600. Harga sebulan $1,400 sebab kalau dia orang sewa dekat dalam kawasan Pekan ni, kalau sewa rumah pun $900 untuk sebulan. Tapi ni dia buat $1,400 sebulan dengan semua kemudahan lengkap lah. Dia macam hotel untuk pelajar lah. So macam okey sikit kot kalau kau duduk macam tu. Sebab area sini orang cakap yang menyewa pun kebanyakannya foreigner lah sewa. Ni untuk skip. Kebetulan ada dekat sini saja tengok. Macam ada kawan saya Presiden Kelab UMNO Sejodel tu lah. Balik-balik jadi SU politik lah biasanya. Ni apa, pimpinan-pimpinan Kelab UMNO. Malam ni lepas tarawih kami main moreh makan pancakes on the rocks. So makan pancakes yang kata famous dekat sini. Jangan tunggu ni. Selfie. Okay, dah pun selesai makan dekat pancakes. Sekarang ni nak tengok pemandangan Sydney Opera House pada waktu malam. Dekat je kedai pancake ni dengan Opera House. So jom kita tengok pemandangan pada waktu malam. Pemandangan waktu malam. Tadi kenyang makan lah, kami jalan lalu tengok pemandangan di bawah ni. Ini dia pemandangan Harbour Bridge pada waktu malam. Yang sebelah kanan ni Opera House Sydney waktu malam. Tak ramai orang, tenang. Yalah, sekarang pun dah pukul berapa sekarang? 11.51. Pemandangan pada waktu malam. Ni the bridge. Yang itu video pada waktu siang. So ni waktu malam. Okay, kami sekarang ada di tepi dengan laut sekali. Lepas tu kami pergi belah sana, naik boat daripada sana pada waktu siang itu. Lalu terus ke pulau Manly Island. Itu nampak Opera House ni dengan bridge ni pada waktu siang. Kali ni pada waktu malam kami main duduk di sini. Nampak daripada bawah ni. Lagi cantik lah pemandangan dia. Ini dah view dah. Dengan sekarang ni bulan pun nampak terang. Ni bulan duduk di bawah jambatan Harbour Bridge. Ini dia Sydney Opera House. Cuaca dengan angin pun sejuk. Layan pas kenyang makan pancake tadi. Sambil-sambil boleh main duduk di sini. Pagi turun sikit tadi makan pancake. Allah, pancake dia punya lah besar. Kami order pancake tadi 3, makan 6 orang.
motor pun jenuh nak habis. Alhamdulillah. So bolehan ambil gambar kat sini. So student ambil gambar ya. Okay, ini dia dua iconic building. Satu Opera House, satu Harbour Bridge. Dan ini dia punya suasana dekat Harbour Bridge yang saya lalu pada waktu siang tu. So dah selesai ambil gambar. On the way balik.